Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Iqbal bin Hamizi sebagai moderator untuk episod kali ini. Selamat datang ke podcast Ujana Buku. Podcast yang membincangkan tentang isu semasa, buku dan pemikiran secara ilmiah dan santai. Untuk episod kali ini, kita akan membincangkan sebuah buku yang agak kontroversi dan mengundang pelbagai reaksi, iaitu membongkar penyelewengan tafsir dan para pengamal LGBT. Buku ini menyentuh isu tafsiran agama berkaitan LGBT dan sebahagian pihak cuba mentafsir semula ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan perspektif yang lebih moden dan eksklusif, bersama saya hari ini dua ahli panel yang cantik dan menawan. Di sebelah kiri saya, Assalamualaikum, saya Khalida. di sebelah kanan saya ialah Assalamualaikum, saya Dina. saudara dan saudari sekalian. Banyak di akhir zaman ini, banyak di kalangan rakan-rakan kita terlibat dalam seks songsang ataupun yang orang panggil LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Dan apa yang menjadikan ialah sebahagian daripada seks songsang ini telah merebak ke dalam negara kita. Oleh kerana perkara ini sesuatu yang bercanggah dengan syarak dan juga bercanggah dengan nilai norma kehidupan kita, adalah dasar itulah kami membawakan kepada anda perbincangan yang bertajuk LGBT. Mari kita mendengar ahli panel kita membicarakan tentang buku ini. Sebelum tu, mari kita kenali ketiga-tiga penulis ini supaya kita lebih faham latar belakang dan sudut pandangan yang dibawa dalam penulisan ini. Baiklah Dina, sila berkongsikan tentang penulis ini. Terima kasih kepada moderator. Buku membukakan penyelewengan tafsir oleh para pengamal LGBT ditulis oleh tiga penulis, iaitu Muhammad Izzuan Mat Yusof, Muhammad Najib Abdul Kadir dan juga Mazlan Ibrahim. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House pada tahun 2023. Secara ringkas, ketiga-tiga penulis terlibat dalam bidang pengajian Islam dan penulisan akademik berkaitan tafsir Al-Quran serta isu sosial semasa. Buku ini berasal dari kajian peringkat Dr. Falsafah yang meneliti perspektif komuniti LGBT Muslim di Malaysia terhadap perlakuan homoseksual dan konsep perkahwinan dalam Al-Quran. Menurut sinopsis penerbit, buku ini membincangkan hujah-hujah yang digunakan oleh sebahagian pengamal atau pendukung LGBT dalam mentafsir ayat Al-Quran serta memberikan respon daripada sudut tafsir dan pemikiran Islam arus perdana di Malaysia. Wow, rupa-rupanya semua penulis buku ini mempunyai pendidikan yang sangat tinggi dan sangat mendalami tentang LGBT ya. So, sekarang ni isu tentang LGBT ini bukan sahaja berlaku di luar negara, bahkan berlaku juga dekat dalam negara. Yang terjebak juga terdiri daripada umat Rasulullah SAW sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Apalah nak jadi dengan negara kita ni kan? Sangat tak okey. Oh, saya hampir terlupa. Buku ini juga merupakan hasil kajian daripada profesor yang kita cerita tu tadi. Mereka membongkarkan sikap segelintir sarjana Muslim yang dianggap terlalu lunak ataupun kompromi terhadap golongan LGBT sehingga sanggup menyelewengkan tafsiran agama demi menghalalkan hidup tersebut. Mereka dapati kajian menampilkan data penting mengenai 3 kategori golongan LGBT yang wujud di Malaysia. Selain itu, pembaca dapat memahami suara hati para pengamal LGBT berdasarkan temubual yang dijalankan. Buku ini juga bertujuan untuk membimbing pengamal LGBT Muslim agar kembali kepada fitrah asal mengikut landasan Islam yang sebenar. Jadi, bolehkah Khalida kongsikan sinopsis buku ini secara umum? Buku ini secara umumnya menghuraikan hujah agama yang digunakan oleh penulis untuk menolak perlakuan homoseksual. Selain itu, buku ini juga dapat menjelaskan beberapa kategori dan kelompok dalam komuniti LGBT Muslim. Menurut kajian penulis, kalau kalian ingin tahu, buku ini juga bertujuan untuk memberikan kesedaran agama dan mengajak semua pembaca untuk mengerti apa yang dianggap fitrah menurut perspektif penulis. Sebab itu, kami memilih buku ini kerana dah mula menjadi perbahasan dalam masyarakat Malaysia sendiri. Kita juga dapat melihat dekat sosial media seperti TikTok atau Instagram. Buku ini bukan untuk menghukum atau memperli para LGBT, bahkan untuk menerangkan perspektif taksir daripada Islam tersendiri. Buku ini masih relevan kerana perbincangan mengenai LGBT, hak asasi, identiti, gender dan kebebasan mentafsir agama terus menjadi isu semasa di Malaysia dan dunia. Media sosial dan perkembangan global menyebabkan masyarakat, khususnya golongan muda, sering terdedah kepada pelbagai pandangan tentang isu ini. Oleh itu, buku ini boleh
dijadikan salah satu rujukan untuk memahami perspektif Islam arus perdana terhadap isu LGBT. Wow, terima kasih atas perkongsian oleh saudari Khalidah. Sekarang kita akan masuk kepada perkongsian kita yang utama. Tetapi menarik juga buku ni. Bukan sekadar memberi pandangan tetapi membawa hasil kajian yang sebenar. Jadi, pendengar dan pembaca buku ini dapat memahami dari sudut realiti masyarakat. Sebab itu, dalam ayat Al-Quran, wala taqrabu zina adalah potongan dari surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud dan janganlah engkau mendekati zina. Ayat ini mengisahkan bahawa zina adalah perbuatan keji, iaitu fahisah, dan jalan yang buruk merangkumi larangan terhadap segala perbuatan yang boleh menjemuskan kepada zina. Maka itu, kita sebagai umat Islam haruslah menjaga pandangan dan menjaga nafsu kita sendiri. Jadi, berdasarkan kandungan buku ini, saya nak tanya kepada panel, apakah sebenarnya isu kandungan utama yang dibincangkan dalam buku ini? Kita mempersilakan panel, iaitu Dina, untuk menyampaikan isu utama buku ini. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Okey, kalau kita tengok secara keseluruhan, kandungan utama dalam buku ini memang berkaitan tentang LGBT. Pandangan barat terhadap masyarakat Muslim dan kajian-kajian tentang pengamal LGBT Muslim. Buku ini juga membincangkan bagaimana ayat Al-Quran ditafsir semula oleh sebahagian pendukung LGBT Muslim untuk menyokong identiti dan orientasi seksual mereka. Isu ini relevan kerana media sosial dan platform digital hari ini memudahkan penyebaran pelbagai tafsiran agama kepada masyarakat umum. Antaranya, pengaruh pemikiran barat terhadap masyarakat Muslim, penulisan menghuraikan pandangan sarjanah Muslim barat lebih terbuka terhadap LGBT, dan bagaimana idea tersebut mempengaruhi sebahagian masyarakat Islam di negara lain termasuk Malaysia. Kali ini masih menjadi isu semasa dalam perdebatan berkaitan globalisasi, budaya dan identiti agama. Selain itu, cabaran institusi agama dan keluarga, buku ini mencadangkan langkah kepada keluarga, masyarakat dan institusi agama dalam menangani isu LGBT. Kandungan ini relevan kerana institusi keluarga dan sekolah hari ini sering berhadapan cabaran mendidik generasi muda yang terdedah kepada pelbagai ideologi melalui internet. Antaranya kesan media digital terhadap pembentukan identiti. Walaupun buku ini berfokuskan kepada tafsir agama, kandungannya berkaitan rapat dengan perkembangan ruang digital yang membentuk komuniti dan identiti LGBT secara lebih terbuka. Kajian semasa juga menunjukkan media sosial memainkan peranan besar dalam penyebaran perbincangan berkaitan LGBT dan agama. Akhir sekali, kepentingan memahami isu semasa, ilmiah dan kritis, buku ini menggunakan pendekatan kajian akademik, temu bual dan hujah tafsir untuk membincangkan isu sensitif. Pendekatan ini relevan pada masa kini kerana masyarakat memerlukan perbincangan yang lebih berasaskan ilmu, bukan sekadar emosi dan atau kecaman, terutama dalam isu yang melibatkan agama, hak individu dan perubahan sosial. Terima kasih Dina atas pengkongsian sebentar tadi. Saya macam sakit tekak lah sekarang. Kau sakit tekak tak? Agak lah. Okey, untuk pengetahuan korang berdua, video kali ini, episod kali ini ditaja oleh Dina Cafe. So, di sini ada 3 air, iaitu latte, caramel macchiato dan juga coklat. So, korang bolehlah ambil mana yang korang nak. Kita boleh minum 2 sedut. Okay, sila, boleh ambil. Saya nak ambil dulu, saya ambil. Ya Allah. Wow, sangat sedap-sedap lah air ni. Sedapnya. Okay, saya ambil ni adalah air caramel latte. Nampak latte? Sangat sedap je. So, yang mana berminat untuk datang ke kafe ni, boleh datang ke Binai Cafe di Kota Lama Kiri, Kuala Kangsar, Perak. Okay, sudah dah minum, kita gerak ke slot yang seterusnya. Okey, kembali kita semula ke podcast ini. So Dina, menarik penjelasan awak tadi, membawa kandungan utama, banyak mengisahkan tentang pelbagai isu dari aspek lain, dari masyarakat, pandangan keluarga dan generasi muda. Baik,
daripada penerangan tadi, kita dapat gambaran tentang kandungan utama buku ini. Jadi saya nak tanya kepada panel, apakah kandungan spesifik dalam buku ini yang dirasakan paling relevan dengan keadaan masyarakat pada masa ini? Silakan. Pada pandangan saya, antara kandungan yang paling relevan dalam buku ini pada masa kini ialah taksiran kisah Nabi Lut alaihissalam. Buku ini menjelaskan bagaimana kisah kaum Nabi Lut ditafsir oleh ulama tradisional dan bagaimana sebahagian pendukung LGBT memberikan taksiran alternatif terhadap ayat tersebut. Isu ini masih relevan kerana perbahasan tentang taksir agama dan orientasi seksual terus berlaku di media sosial, forum akademik di sekolah dan masyarakat umum. Bahkan perbahasan ini takkan pernah pupus daripada permulaan zaman Nabi Lut alaihissalam sampai zaman moden ini. Lagi satu kajian profil LGBT Muslim di Malaysia, penulis ini memaparkan dapatan kajian lapangan mengenai lesbian, gay dan transgender Muslim di Malaysia termasuk amalan agama, latar belakang dan pandangan mereka terhadap homoseksual ini. Kandungan ini relevan kerana isu identiti seksual dalam kalangan belia Muslim masih menjadi topik perbincangan semasa di Malaysia. Terima kasih atas pengkongsian oleh saudara Khalida. Kemudian saya nak tanya kepada saudari Dina, apakah benda yang paling memberi kesan kepada masyarakat hari ini? Dipersilakan. Terima kasih moderator. Dari segi pandangan saya pula, kepentingan memahami agama secara berilmu. Penulis membincangkan bagaimana ayat Al-Quran boleh disalah tafsir apabila tidak dirujuk kepada kaedah tafsir yang betul. Perkara ini relevan kerana masyarakat kini mudah memperoleh maklumat agama daripada internet tanpa semakan kepada sumber yang sahih. Oleh itu, kita sebagai pengguna media sosial haruslah mempunyai sumber yang dipercayai. Jadi, tadi kita sudah membincangkan tentang penulis buku, kandungan utama dan juga isu yang relevan untuk masa ini. Kalau macam tu, kalau begitu, kepada panel-panel yang dikasihi, disebabkan awak semua dah membaca buku ini, jadi apakah ilmu baharu yang anda memperolehi? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada pandangan saya, ilmu baharu yang saya peroleh dari buku ini ialah mengetahui perbezaan pandangan tentang LGBT dalam dunia Islam. Buku ini memperkenalkan perbezaan antara tafsiran Islam tradisional dengan tafsiran progresif atau liberal berkaitan homoseksual dan perkahwinan sejenis. Ini membantu pembaca memahami bahawa isu ini turut diperdebatkan dalam kalangan sarjana Muslim. Saya setuju dengan pandangan Khalida. Saya dapat mengenali hujah yang digunakan oleh pendukung LGBT Muslim. Saya dan pembaca dapat mengetahui ayat-ayat Al-Quran dan hujah agama yang sering digunakan oleh golongan yang menyokong LGBT serta jawapan balas penulis terhadap hujah tersebut. Nampaknya banyak perkara yang kita boleh ambil dan fikirkan daripada buku ini. Baik, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung sesi pembicaraan kita. Okey, banyak perkara yang kita telah dapat dan juga kupas bersama daripada latar belakang buku, penyelewengan tafsir, pengamat LGBT, sehinggalah pada pengajaran yang boleh kita ambil dalam kehidupan seharian. Sebelum kita akhiri kita punya episod ini, saya ingin memberikan sedikit ruang kepada panel kita untuk memberikan kata-kata akhir atau kesimpulan masing-masing. Okey, baik. Terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin katakan bahawa buku ini yang cuba mempertahankan pendekatan tafsir Islam tradisional dalam menghadapi cabaran pemikiran moden, sama ada pembaca bersetuju sepenuhnya ataupun tidak. Buku ini membuka ruang untuk kita memahami bagaimana konflik antara tradisi tafsiran dan nilai moden berlaku dalam dunia Islam hari ini. Apa yang paling penting ialah kita belajar berdialog secara matang. Dalam isu yang sensitif seperti ini, ilmu perlu didahulukan daripada emosi.
Adab perlu mengatasi kebencian dan manusia tidak boleh hilang maruah hanya kerana perbezaan pandangan. Akhirnya, masyarakat yang baik bukanlah masyarakat yang sunyi daripada perbezaan tetapi masyarakat yang tahu bagaimana mengurus perbezaan dengan hikmah. Terima kasih atas pengkongsian dan juga kesimpulan oleh saudari Dina. Saya harap tentang kesimpulan ini kita semua dapat berubah nasib kita sendiri. So, terima kasih juga kepada saudari Khalida dan juga saudari Dina sudi berkongsi maklumat tentang buku ini. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti podcast ini bagi lebih banyak kupasan buku dan isu semasa dari sudut ilmu dan masyarakat. Sebelum saya terlupa, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Homestay Nusantara Village kerana sudi menaja kami. Dan tak dilupakan juga penaja utama iaitu Dina Cafe kerana sudi memberikan kami untuk membuat video di sini. Saya, hos anda, Daniel Iqbal, ingin mengucapkan Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye-bye.